Kalau ada orang cakap, beli emas, duduk diam, tiap bulan duit masuk, kejap. Tu emas ke magic lamp Aladdin? Okey guys, saya nak share 3 red flag besar kalau ada orang ajar anda masuk pelaburan emas yang terlalu sedap bunyinya untuk anda percaya. Sebab sekarang ni makin ramai kena game. Bila dengar perkataan emas, terus rasa macam confirm selamat. Padahal belum tentu. Red flag nombor 1. Janji untung tetap setiap bulan. Contoh ayat dia, letak 50 gram nanti setiap bulan dapat RM1,000. Nampak macam best kan? Nampak macam emas tu tengah bekerja overtime untuk kita. Masalahnya, emas tak hasilkan duit bulanan. Emas bukan rumah sewa. Bukan ASB. Bukan juga mesin ATM. Untung emas hanya datang bila kita jual harga emas tu dah naik. Dari masa ke semasa. Kalau ada yang bagi pulangan tetap, kita kena tanya, duit tu datang dari mana? Kadang-kadang duit orang lama digunakan untuk bayar duit orang baru. Faham-faham je lah. Red flag nombor 2. Kena serahkan emas kepada syarikat. Ini ramai overlook. Masa beli memang seronok pegang emas. Tapi lepas tu kena serah simpan dekat syarikat. Hello. Kalau emas bukan dalam tangan kita, siapa yang pegang kuasa sebenar? Kalau esok, syarikat senyap, website hilang, office tutup, nak cari siapa? Emas tu belum tentu balik dekat kita. Simple rule. Kalau beli emas tapi tak boleh pegang atau verify, hati-hati. Red flag nombor 3. Guna istilah sewa emas. Ini ramai confuse. Dalam Islam, emas adalah harta ribawi. Dia bukan benda yang kita sewakan untuk dapat keuntungan tetap macam sewa rumah. Sebab tu bila ada konsep sewa emas dapat pulangan bulan-bulan, kena semak betul-betul. Jangan sebab nampak untung cepat, kita terjebak dengan benda yang kita sendiri tak faham. Ingat satu benda ni, emas bukan mesin duit. Emas tu bodyguard duit kita. Fungsi dia jaga nilai kekayaan, bukan bagi kaya instan. Nak cara lebih tenang, beli emas betul-betul, simpan sendiri. Tambah gram sikit-sikit, biar masa buat kerja. Kalau awak nak simpan emas dengan cara yang lebih selamat dan mudah faham, PM saya ataupun cek link dekat bio. Beli emas, dapat emas. Bukan beli emas dapat mimpi indah setiap bulan.